Ada nasi goreng kampung, ada nasi goreng mamak, ada nasi kandar, ada tanduri ayam, ada roti goyang dan juga ada yang special is roti canai tarik. Hai korang, mana yang korang tengok video ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Sekarang ni aku berada dekat Bibi Nasi Kandar di Kota Kemuning. Pelbagai juadah yang disediakan di dalam Bibi Nasi Kandar ni korang. Tempat pun superb dan cantik, lagi menarik untuk korang lepak. Sama ada korang nak makan tengah hari ke, korang nak makan petang ke, nak korang sarapan pagi pun boleh. Dekat sini disediakan juga nasi kandar, ayam tanduri dan macam-macam lagi. Memang tak rugi tau kalau korang datang dekat sini, sebab banyak pilihan makanan yang korang boleh pilih. So kalau korang tengok video ni, korang kena datang dekat Bibi Nasi Kandar di Kota Kemuning. Jangan lupa singgah. Bye korang.